Okey, hari ni Mak Dila demam. Jadi, Dila tak boleh nak buat video ni panjang-panjang sangat sebab sahur kena masak, buka kena masak. Jadi macam Dila akan buat video ni sependek yang mungkin. Okey, hari ni Dila nak cakap pasal adakah orang yang tak bekerja tu pemalas? Tak. Ada orang dia tak kerja sebab orang tak nak bagi dia peluang pun untuk kerja. Contoh paling senang orang universiti lah, sebab dia orang tak ada pengalaman. Orang macam, kau boleh ke kerja kau tak ada pengalaman? Kalau korang seorang yang rajin, sebenarnya dekat rumah ni banyak benda kita boleh buat. Masak, kemas rumah, banyak benda lah. Berkebun boleh, bersenam boleh. Orang yang tak bekerja ni, dia bukannya pemalas tau. Kadang-kadang orang yang tak bekerja ni, kerja dia dekat rumah lagi banyak daripada kerja dia dekat tempat kerja.